jugalah Taman ni nampak ada satu lembaga hitam yang besar perlahan turun juga ke tanah. Pam! Dan terus mengangkat tubuh timah yang dah pensan tu. Atuk tak tunggu lama. Dia terus serbu ke arah lembaga hitam tu dan melintas betul-betul depan makhluk tu. Ketua kampung dengan Tamar pun ikut sama. "Berhenti! Kau syaitan! Jangan kau buat apa-apa kat perempuan tu!" kata Atuk dengan suara yang lantang. Lembaga tu terus lepaskan timah dan tubuh timah terus jatuh ke atas bumi. Dan makhluk tu kemudian merenung tajam ke arah Atuk. Marah tu dia. "Latif! Latif!" kata pula ketua kampung ni bila nampak perubahan pada lembaga tu. Dan lembaga hitam tu tiba-tiba bertukar rupa menjadi seorang lelaki kurus berkain plekat tanpa baju. Rambut dia kusut masai, memang tak terurus lah. Dia buka langkah bersedia mengatur silat. Memang rupa dia sebiji macam arwah suami timah ni, iaitu Latif. Sebab itulah ketua kampung ni jerit nama dia. Tak ada jalan lain lagi dah. Kita kena musnahkan makhluk ni malam ni juga. Kalau sampai subuh, walaupun kita dah bunuh dia, selama-lamanya kita takkan dapat halau dia dari kampung ni. Kena hapuskan juga malam ni, kata Atuk dengan nada yang tegas. Mendengar cakap Atuk tu, lelaki kurus tu, iaitu hantu raya ni, makin mengamuk lah dia. Sekelip mata dia bertukar semula jadi lembaga hitam. Si hitam-hitam lah dia punya bentuk, macam burung gagak. Dan seluruh badannya ditumbuhi dengan bulu-bulu yang tebal. Matanya pula memancarkan cahaya yang menyeramkan. Atuk terus capai 3 batang serai sambil mengacukan ke arah lembaga tu. Setiap kali batang serai tu terangkat, lembaga hitam tu akan menjerit-jerit dan jeritannya bergema seluruh kampung. Cukup menggerunkan. Dan kemudian makhluk tu terus menutup matanya, seolah-olah macam dah tak sanggup lagi tengok batang serai tu. Atuk kemudian dia keluarkan pula kepak burung gagak yang dia dah tembak tu tadi dan tayangkan pula ke arah lembaga hitam tu. Terus makhluk tu berguling-guling atas tanah macam menahan sakit yang amat-amat sangat. "Aku tahu asal usul kau. Roh kau tak diterima bumi. Aku akan sempurnakan kau malam ni juga. Sebab kau manusia, asalnya dari tanah. Dan dari tanah juga kau akan kembali," kata Atuk dengan suara yang yakin. Dan lembaga hitam tu terus dan masih lagi berguling-guling tanpa henti. Nampak sakit betul dia. Dan tiba-tiba dengan suara kasar dan penuh emosi, dia bersuara, "Dia bini aku. Dia bini aku. Timah bini aku." Serentak lepas makhluk tu cakap macam tu, lembaga hitam tu terus bangun berdiri. Atuk terus tergamam kejap. Dan dalam tengah cemas-cemas tu, tengah detik yang kata tengah kalang kabut ni, lembaga hitam tu terus menerpa